Kau tahu tak? Si anak Saloma tu dah masuk uni. Sumpah lah. Di mana? Upsi, bakal cikgu kau. Assalamualaikum makcik-makcik comel. Waalaikumsalam. Makcik-makcik dah makan belum? Belum lagi. Oh, kalau macam tu, esok datang tau masjid. Kenapa? Sebab kita ada agihan makanan free je. Oh, ya ke? InsyaAllah kita orang datang esok. Okey, insyaAllah. Datang ya? Orang yang paling awal tadi. Paling awal kita cocok nama. Siapa nama? Mak Ajak. Mak Jah. Okey. Mak Leha. Mak Leha. Okey. Datang ya? Ya. Okey. Bye. Bye. Mak Jah nak masuk apa hari ni? Mak Ajak ingat nak masuk. Ui, Mak Jah, Mak Kian nak pergi mana tu? Kita nak balik dah ni. Ya. Kenapa? Sinilah. Wah, banyaknya apa ni? Banyak kan? Nak tahu kenapa? Inilah makanan percuma untuk korang. Wah, Alhamdulillah. Baiknya Haji Saleh. Alhamdulillah. Sangka Haji baik macam ni. Tak adalah, saya biasa je. Korang boleh pilih lah makanan apa yang Ambil korang. je semua. Mana Ambil, semua? ambil. Wah. Kita ambil beras Mak Jah. Ambil. Silakan. Kalau Boleh macam ke ni, ni? Ambil banyak-banyak. kalau macam ni Haji, memang saya sokong Haji. Sokong. Make sure saya pilihan utama. Kami semua ni orang yang pertama undi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Haji memang Dapau lagi. Hari Satu ni ni kami pun boleh. kenyang lah. Okey. Terima kasih. Balik dulu Terima kasih Baby. Ya, bye. Baby. Awak bukan budak yang nak sambung belajar tu ke? Haji Saleh. Kenapa? Oh, awak sambung mana? Saya dapat tawaran kat UPSI. Oh, faham. Jadi, awak sambung tak? Macam mana dengan kewangan? Saya nak sambung. Tapi ada masalah perangai sikit. Oh, Jadi faham. saya tak tahu nak macam mana nak selesaikan. Baik. Okey. Dengar sini. Saya ada sedikit bantuan untuk awak sambung belajar. So, gunalah duit ni untuk kemudahan kat sana. Tak payahlah. Janganlah susah. Tak apa, saya bagi dengan ikhlas. Okey? Banyak sangat ni. Tak ada banyak tak ada. Jangan nak gantung. Okey? Ambil je. Ya Allah, baiknya Haji Saleh ni. Terima je. Semoga Haji Saleh ni dilimpahkan rezeki selalu. Amin. Ya. Tak buka warung. Tak, penat lah. Mentang-mentang dah kaya. Dah kaya. Amboi, rancak yang borak. Haji Saleh buat apa di sana? Oh, saya kebetulan baru balik dari ceramah. Baiknya. Boleh saya duduk? Silakan. Silakan. So, Kenapa tu Haji Saleh? boleh tak suggestkan saya makanan apa je sedap? Makanan dekat warung Ya, dia masak sedap Mak Leha ni. dan paling famous dekat Ya. puji lebih ya. Boleh saya tahu kat mana? Kat hujung kampung kan? Di kampung. Oh. Menu apa je Maria yang paling sedap? Ada ni nasi goreng kampung, nasi goreng ikan masis, nasi pattaya, nasi goreng Nasi goreng Pattaya favourite saya. Okay. Boleh lah. boleh datang singgah. Saya boleh tolong Maria upgradekan lagi warung. Ya. Baru masuk kan? Boleh tak terkenal dekat kampung, terkenal dekat luar sekali lah. Luas. Pun boleh. Pun boleh. Nanti warung dia jadi restoran lah. Kemarin. Suka. Memanglah suka bisnes pun naik. Mantap. So jangan lupa undi saya. Okay? Haji Saleh masuk pertalian ke? Ya, saya masuk perjalanan. Bila harinya? Dalam bulan depan. Awal bulan. Okay? Kami akan pilih Haji Jangan lupa ya. Okay, saya nak gerak dulu lah. Saya rasa penat sikit. Okay? Saya rehat dulu. Okay. Bye. Nanti ya. Assalamualaikum Haji Saleh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih sebab datang hari ni. Saya tak nak cakap banyak hari ni sebab saya rasa semua dah tahu apa yang saya nak cakap. Okay. Saya berjanji. Saya ulang. Saya berjanji akan memastikan hak-hak korang terbela. Hak-hak penduduk kampung terbela. Okey. Jadi, saya akan usaha sebanyak yang saya mampu untuk memastikan tiada rakyat, tiada penduduk yang susah
Okay? Apa-apa call, apa-apa roger je. Okay? Terima kasih semua. Undilah saya. Saya sokong YB, saya sokong YB. YB, saya undi YB. Mantap, mantap. Pastikan YB menang. Kali ni YB. Mantap YB. YB yang paling saya sokong. Saya mesti undi Haji Saleh. Sebab dia dah banyak biasa dah dengan keluarga kami. Betul. Tahu tak? Dia banyak menyumbang kepada keluarga kami. Hari tu dia beri sumbangan kewangan kepada Husna ni. Nak sambung dekat usi. Ya. Saya bersyukurlah kalau dia jadi YB nanti. Banyak kan kemudahan yang dia beri dekat kita. Usna dapat kelas apa? Usna ambil sastra. Mana? Usna Lama projek ni terkendala. YB ni tak buat kerja ke? Mungkin. Korang ni Betul lah. Ni tak jalan-jalan langsung ke kerja tu. Dia pergi melancong sana sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada nampak ke YB Saleh baru-baru ni? Aku tengok dia dah tak datang dah masjid macam dulu. Kita orang pun tak ada nampak kan. Tapi dengar cerita lah. Katanya YB ni sibuk kerja. Tapi entah-entah dia lari. Kis, baiklah kau ni. Manalah nak tahu Tak kan. mungkin lah kamu ni. YB tu macam malaikat turun dari langit pun tu. betul tu. Takkanlah YB tu berpaling tadah daripada tanggungjawab dia. Mentang-mentang dia nak bagi kamu sponsor. Kamu jaga nama dia kan. Entah-entah si YB tu sibuk dengan projek baru dia. Mungkin dia sibuk. Leha, aku rasa projek pemenang rakyat ni dah nak sampai setahun dah. Tapi tak siap-siap pun. Ya, aku tengok ni projek ni macam tak ada perkembangan apa-apa pun. Hari tu YB Haji Saleh tu cakap nak siapkan sebelum sampai setahun. Betul. Dah lah dia kata nak siapkan dalam masa setahun. Tapi rumah dia yang siap dulu. Kemain besar. Kelibat dia begitu tak nampak dah. Biasalah rumah orang berpangkat. Besar-besar. Kita ni siapa je kan. Itulah. Ada Husna dengan ibu dia lah. Ibu Husna, buat apa tu? Tengah kupas sayur je ni ha. Ni lah duduk sini. Jom. Meriahnya. Masak apa ni? Masak yang rendang je hari ni. Sedap. Kita makan boleh? Nak, kenapa? Tengok ni. YB Haji Saleh. Mewahnya hidup dia. Dulu tak adalah macam ni. Sekarang ni dia kejap melancong ke sana, kejap melancong ke sini. Itulah Ma. Ustaz tengok pakaian dia semua berjenama. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mak tak rasa pelik. Boleh dah juga. Pandai ada YB lancong sana sini. Dia punya projek tu ingat kan dia sibuk dengan projek jalan. Projek tu dia ingat kan Sekarang ke mana melancong ya? Itulah. Apa nak jadi? Pak Samad dengan Mok Kiam cuba tengok ni artikel ni. Betul ke artikel yang kamu tengok ni Syirah? Patut ni fitnah je. Betul lah ni. Ni bukan main-main ni. Ni dah bocor oleh PA Haji Saleh sendiri. Sebab dia tak tahan dah dengan perangai Haji Saleh. Allah, Pak Samad pun tak sangka Haji Saleh macam ni. Kecewanya dengan YB Haji Saleh. Allah, Ya. sia-sia Pak Samad undi dia. Sama Nanti lah. tunggu je lah dia balik pada melancong Orang tahu nanti. kita sokong orang lain je. Kan? Perkara ni memang patut dihebohkan agar dia tidak terus menipu penduduk kampung dan mengambil kesempatan terhadap penduduk kampung. Betul, aku setuju tu. Tak apa, saya sudah maklumkan kepada pihak wartawan dan juga pihak polis untuk menangkap YB. Baguslah tu. Bagus tindakan kau tu sekarang. Betul sangat dah tindakan tu. Sebab YB macam tu mana boleh diharap. Itulah. Takkanlah YB macam tu nak jadi kita punya YB kan. Sia-sia aku undi dia. Betul. Boleh ni, bawah ni. Dan ini, salam sejahtera. Saya Nurul Syazwani melaporkan secara langsung mengenai perkembangan terbaru melibatkan seorang ahli yang berhormat yang kini sedang disiasat berbendakwaan penyalahgunaan kuasa. Difahamkan siasatan ini bermula selepas beberapa aduan rasmi diterima daripada penduduk setempat serta